Kalau camping dengan ayah memang best. Aku rasa aku nak join aja lagi buat pondok dia. Hari ni 12 Syawal. Baru ada kesempatan nak turun laut. Cuma trip kali ni lain lah. First time nak pergi camping Pulau Bidung. Ni lah mastermind dia. Kita tidur pulau malam ni. Malam ni banyak-banyak healing lah. Jadi on the way nak pergi ke Pulau Bidung, sementara nak pasang kemoh tu kita trolling dulu. And then tengoklah, mungkin lah malam ni kita test candak sotong lah, sebab sekarang ni pun dekat-dekat dah dengan musim candak sotong ni. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki kita orang malam ni mungkin banyak kot lah. Jadi gitulah, penuh barang kan. Jadi tak ada benda kot, siap-siap dah ni. Kita lacak, jom. Rolling ada dekat sejam kot, sebab keluar dari Kuala tadi tak pukul 9 ni, pukul 10. Sejam rolling. Baru ada strike ni. Pergi. Oh, dia kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anggaran dalam kilo ada kot ni. Sekarang ni kita sampai dah dekat Pulau Bidung. Sekarang pun pukul 12, nak pukul 12.30 dah. Arus pun start mati dah, jadi kita stop mancing dulu, stop trolling, and then
kita naik ni lah, naik kat pulau nak set up kemah kita ni. Dan tengoklah sekejap lagi kalau apa-apa aku update. Okay, tak. Kali ni kita orang duduk tengok ni lah, punggah barang-barang nak camping. Campsite kita orang atas tu. Atas tu. Di kemah bawa, Ayi bawa barang-barang untuk masak. Jadi kita orang tidur peluk lah malam ni dalam kemah 2 orang. Jadi sekejap lagi tengoklah aku set up kemah dulu dengan Ayi. Lepas tu aku update balik dapat aktiviti kita orang sekejap lagi. Okay. Itu terus samping tu. Sebab tak ada trailer. Kalau nak tahu kan sebab ni aku pilih nak camping dengan Ayi. Tengok tengah macam sempat tau. Dia cari untuk nak buat lauk malam ni. Aku pisang lah bakar ni. Aku pergi seekor tu, dia dapat pergi 2 ekor. Nyempak dia nak ambil kapur pisang seekor untuk buat lauk malam ni. Boleh lah bakar. Ini sekarang ni kita transfer ikan. Semua ikan duduk dalam ice bag aku. And then ini mungkin malam ni kita bawa ni ya. Teh candak sotong je. Candak sotong petang ni. Mana tahu kau dapat sotong boleh bakar sotong pula. Kita buat ni dulu jadi sini ya. Kita pasang kemah. Memang mantap lah. Buka-buka zip je view laut tu. Apa? Inilah dia kemah kita siap dah pasang dengan view laut. Sekarang ni pun Ayi tengah prepare ni ya. Tempat nak bakar kapur pisang lagi. Memang itulah kalau nak camping marilah dengan ni. Ada jaring lagi. Garas. Cukup dekat hari ni. Masak sini. Mana sini? Atas ni kau. Ni aku tak boleh nombor orang lagi kemah ni. Beli lama dah tapi hari ni baru tahu nak pasang warning ni. Pijak kau kemah ni. Ada. Habis. Link ada kat ruangan description. Link ada dekat ruangan description. Dah pun tengok dekat link Ayi. Ayi memang lah kalau buat link ni. Tu sekarang ni duk tengah set up casing GoPro Ayi. Waterproof. Nak pergi snorkeling lagi. Kita nak pergi snorkeling. Dia panas-panas nak pergi snorkeling Allah. Kalau pergi sini boleh tak? Ayi start dah. Tu dia duk kejar kan ikan. Kalau tengok gelap tu semua nak ikan tu aku rasa ikan bilis. Kalau nak tengok benda apa dalam air tu tengok dekat ni YouTube Ayi. Confirm dia upload ni. Lepas ni ikan benda. Ikan bilis. Ikan bilis. Rasa nak terjun juga Sonok buat video macam je. Kadang-kadang jarang kena buat video healing gini. Camping pulau snorkeling. Sonok macam awak lolok pun naik. Boleh dengar tu. Dia ingat halang ke? Dia jadi tak tahu sih.
Air panas pula. Panas ni. Lega. Memang apa dah. Ini kau betul kan. Tik sekarang ni nak try pergi rolling dulu. Sebab aku baru dapat info tadi. Adalah member aku duk main area Unjang 16 ekor petang ni saja. 16 ekor aku cerita dekat air. Jadi ni lah keluar dulu. Kita nak trolling dekat-dekat ni je. Trolling dekat-dekat ni dulu. Tengok lah kalau ada hasil aku update ni. Okay. Tengok macam kena ni tapi tak lekat kot. Kasut weh, Haji dapat weh. Nombor telefon dia dah. Dok. Cakap tengok kasut barang tu. Baru tu ada apa 10 minit. Ui. Udah berijik Allahu akbar. Besar weh. Hitamnya hati gue. Patut cair direct. Cari dekat dia. Cair direct. Aduh kan jangan buang mati dah. Dia nak upang dia putih. Oh dah berijik boh. Cair. Oh. Gila. Asok weh. Saya kena ambil gambar ya. Nak ambil gambar. Nanti nak golong dulu. Okay kan, lepas trolling tadi kita orang naik darat dah. Sekarang ni pun berapa jam tu? Sekarang ni pun jam pukul nak kat pukul 6 lah. Jadi untuk aktiviti hari ni Kang pulak ni aku akan ni lah turun sekali dengan air lagi. Kita pergi area belakang Pulau Bidung ni kot. Belakang Pulau Bidung nak test candak. Sepanjang 2 tahun aku duk main IP dengan air. Ni first time aku naik dengan dia. 2 tahun duk main jaga tali bawah. 2 tahun duk main IP dengan dia. Ni hari ni untuk for the first time naik dengan dia. Nak kita test candak belakang Pulau Bidung ni lagi. Arang penuh boh. Gila kejap hari ni. Biasa seru je duduk area depan ni. Hari ni aku aku duduk depan. Lain juga rasa duduk depan benar je ni. Tapi seronok lah. Tak perlu nak bawa pun. Sport kita kaki lebih kurang kat belakang tu lah. Belakang pulau ni. Okay kan, update sekarang ni pukul 7 suku. Lebih kurang sejam tu kita duduk candak dengan air. Langsung toksik. Tapi nak tunjuk satu benda lah. Kalau tengok dekat sini bulan full moon hari ni, bulan penuh, anda petanda okey lah nak candak sotong. Tetapi kalau tengok dekat belakang tu mau tu. Jangan. Angin barat nak masuk je. Tu kalau mari memang tak ada ubat lah tu. Dah lah naik 2 orang dengan sarat barang ni. Nak lari tak sempat ni. Jadi kita decide cancel candak sotong ni. Kita naik ke campsite tadi. Tengoklah apa aktiviti boleh buat situ. Jadi candak memang cancel. Packing barang balik lah. Kau balik rumah, balik dekat ni campsite. Okay. Gelap weh. Makin lama makin dekat. Tapi kita orang dekat dah lah dengan Pulau Bidung. Slow ni slow balik. Okay gang, update sekarang ni sampai dah dekat Pulau Bidung.
Selamat lah tengok dekat barat tu nampak gelap lagi. Aku tak tahu nampak lagi dalam GoPro ni. Tak tahu aku. Jadi tu lah. Plan dengan air. Plan dengan air dalam boat tadi. Ingat ni lah. Sampai kita bakar ikan kerapu pisang tadi. Makan. Lepas tu kita duduk dekat kawasan jeti tu. Kawasan jeti sana tu. Kita nak main iging. Candak sotong mabang. Kalau ada aku update. Tengok dalam aku panggil ni kotak ajaib air ni. Macam-macam ada. Patutlah. Patut camping dia gila-gila. Tapi memang kalau camping dengan air memang best. Aku rasa aku nak join aja lagi buat pondok dia. Lagi ya. Bijak kot camping dekat pondok air. Biarlah orang kata 80% je nak siap tapi boleh ni. Join dia ni. Lagi ya. Okay kan. Jom kita siap ikan. Pisang bos. Kita bakar ni. Bakar sikit. Tiba-tiba rasa tak ada function. Semua benda air buat kan. Ya. Pisang ni dia sisik dia halus sikit. Tapi ada je function aku tolong pegang lapu kat belakang. Tolong suluh. Ikan kayangnya. Jarang aku nak masak pesan ni. Jual dia tu. Dia jual lagi. Makan besar kot. Kilo ada ni, kilo. Tak apa. Tengok kilo. Mau duit tu. Dia bagi ngang untuk 2 orang makan. Kerapu manis, kerapu pisang. Tapi aku rasa biasa. Tahu sedap kat mana. Sedap sikit lah pada kerapu ni. Kerapu minyak. Kita belah belakang. Bagi repah tu masuk. Ikan payah pun sekacau. Betul. Paling mudah tukar tengok. Alright. Jom. Kerapu seekor je. Air api macam nak bakar kambing seekor. Baru pes ikan bakar. Ni pes ni buat sendiri. Homemade. Homemade. Bini aku tengah R&D sekarang ni. R&D untuk dipasarkan. Bakal ada projek baru tu bakal ada projek baru. Jadi dia handmade dulu, dia buat, tengok berapa lama boleh tahan, buat dia punya packaging. Nanti ada lah.
Nanti aku update lah. Tu minyak dia. Berapa dah atas ni? Sikit. Oh, berapa banyak dah. Boleh berbanyak tau. Berbanyak. Jangan seplastik tu atas seko. Mewah hari ni. Okey. Ambil ikan letak. Tabur lagi bagi banyak. Habis ada. Habis lah. Dalam ni dia masuk dalam perut dia ni. Memang Kedai makan tak buat gini ni. tu simpan sikit untuk letak atas ngelah air. Apa ni? Apa ni tiba-tiba ni? Gula lah. Kita nak lapik sini. Lapik sini tu gula kecil tu. Nak lapik Ke atas. bagi dia tahan panas. Okey. Baru okey dah. Okey tengok. So sikit api okey kot. Tak apa sebab dia duduk dalam apa. Ambil tu. Tengok dia. Okey dah. Right. Okay, tunggu masak ni. Tunggu masak. Kita masak nasi pula. Lain macam camping. Lighting puas hati. Spotlight patut buat candak. Duduk situ. Lapu buat solo dalam IB dua-dua guna sini. Memang terang gila. Dekat apa ni muzium dekat tapak muzium malam ni tak ada orang. Hingga aku dengar air je sini. Jadi boleh buat macam kampung sendiri ya. Lupa hati lah camping sini. Okay, sekarang ni tunggu ya, nasi masuk. Kapur pisang masuk. Sementara tu Ayi duk buat live live Facebook. Yang bestnya kat sini ada live, boleh buat live. Okay gang, update terbaru. Aduh, tengah duk santai-santai duk bakar ikan kapur dengan nanak nasi. Angin yang kita orang duk takut tadi masa duk candak sotong tu sampai dah. Kalau tengok kemah aku risau kemah ni roboh ya. Jeng ni patutlah dia ada book 2 biji tak silap aku. Dia masuk dekat ni tak nampak ni sebab lampu kat jeti tutup. Ada 2 biji book tadi masuk duduk sini. Lari dari book, memang confirm lari dari book ni. Cuma ni kerana aku risau goboh je lagi. Utah habis dah kemah ni. Kena tembak dah ni. Space dia air. Okey kan. Jom unboxing. Hujan pula. Ya. Kena pusing tu. Pusing tadi. Unboxing. Allah. Tapi daun pisang tak ada. Kena buka kepala dia tu. Mana? Nak kan. Mana lagi asak lagi. Seronok.
Tak, udah ni. Kena scan. Tak lagi selapis. Ni lapis satu dia. Buat 2 lapis. Nampak ni. Ayo sini. Panas. Masak dah. Masuk dah. Atas cocok. Masuk. Oh, isi dia. Masuk dah. Isi dia. Ni dia kapu kita masuk dah ni. Wih, tengok ni tiba-tiba asal apa. Apa tu ni? Jom makan. Nasi masak dah tu. Dah nasi. Asyik masuk tu. Oh, dah panas. Ngam. Sedap sabar dah ni. Makan lu. Jom makan. Nasi ni lebih kali dulu. Kau dia ha. Ni. Jangan kau makan. Makan dulu. Nasi dia sikit. Nyap. Kau makan. Kau. Sini buat video. Situ buat live. Live dekat Facebook. Jepuk makan kan? Jahat barang ni. Memang jadi ya. Memang sedap. Lama dah nak rasa gini. Hari ni baru boleh rasa. Okeylah. Pak makan ni tak boleh nak duduk lama-lama sebenarnya. Takut orang marah tu. So aku makan dulu. Nanti aku update lepas makan ni. Ingat nak pergi candak sotong jap. Sotong Mabang. Kita tengok macam mana, ada hasil ke tak ada. Kita tengok nanti. Tengok cuaca juga sebenarnya sebab nak datang ribut. Apa-apa pun kita kena makan dulu. Bye-bye. Ingat senang nak jadi YouTuber. Nak makan pun payah tau. Kenyang dah makan tadi. Air aja mandi laut malam-malam buta mandi laut. Sebab nak alih ni, kita nak alih IB belakang sikit lagi sebab kita takut air surut pagi esok. Susah lagi. Itulah. Siap dah ni. Pakat nak mandi laut. Jom. Jadi IB ni kena pindah ke tengah. Kalau tak rapat dekat pasir. Takut kena batu, kita kan bocor IB. Kena pindah ke tengah sikit lah. Alah, kita mandi tu lah kan. Jom. Ini betul. Sampai apa sih dah ada tu. Dia gila kan mandi tengah malam Ada orang ni. Ada orang. Okay gang, lepas mandi dekat laut tadi, siap bilah belaka dah. Kan, lepas tu tiba-tiba kat tepi tu buat karaoke open pula. Plan dengan Ayi sebelum tidur ni nak pergi candak Sotong Mabang dulu. Pernah tengok orang main game pakai kelpekat? Jadi itulah. Tunggu ni Ayi siap-siap sekejap lagi.
Acar kau okey ni. Nanti kita pergi canda. Okey. Ni dekat sejam juga kot main main satu abang ni. Dua-dua kumpau. Rasa sotong kejut sebab kau okey kot. Jadi dia dah masuk lagi ni. Hidung pun sosek-sosek ni. Rasa dia nak suruh tidur ni. Itulah. Weh. Balik ke kemah. Rasa tak ada benda nak buat lah kot. Tidur. Bangun pagi esok. Packing. Trolling. Tak. Pagi kan. Kau bangun. Muka barai. Aktiviti pagi ni. Kita simpan balik kemah ni. Semua barang-barang kita ni buat naik tabut. Lepas tu trolling kot. Kita trolling depan-depan ni. Kita mahala ke darat sekejap lagi. Sebab kalau tengok fokus start tengah hari ni angin start kuat. Ni tu lah. Muka lah. Tu lah mandi lah sekejap lagi. Okay, jom. Okay, siap dah mandi, tukar baju semua. Decide nak pergi trolling dulu lah. Kemah tu sekejap lagi kot. Lepas habis trolling, tunggu sampai ni kot. Kita trolling sampai arus mati, baru kita naik balik pula ni. Kita packing lah. So sekarang ni tengok air atas high B tu. Trolling dulu lah. Okay, jom trolling. Cedok ramad tu. Okay, sejam dah trolling. Aku main area depan ni je. Air aku rasa sampai belakang kot. Sebab minyak dia pun banyak lagi tu. Dia yang aku takut tak sempat nak balik darat je lagi. So berhenti dulu lah trolling. Naik dekat campsite. Stay situ dulu, tunggu air balik. And then kemas barang. Lepas tu baru trolling hala ke darat je lagi. Okay. Air baru balik kan. Lepas sejam aku balik, dia 2 jam. Weh, dah asyik weh. Pekoi. Seko. Kena dia ambil. Saya lokal tak nampak ibu. Saya lokal tepi ibu. Ya, orang tu. Kita nak pergi jauh, tengok minyak rasa macam tak ramai je minyak tu. Anu nak bos sikit. Boleh lah, boleh balik ni. Tapi ada info baru ni. Apa? Sekejap lagi kita packing dulu. Tutung Malang. Mana? Setong Pebble. Mau tak ambil?
Kalau tengok ni geng-geng scuba ni, air naik jadi. Dengan air naik, dia orang mari sini. Terus nak borong ikan ni. Dalam stok ya masuk tidur tu. Kita bawa je kau seorang buat gini peti ais tu. Apa air tengah benda? Air tengah promok sekarang ni. Lepas air jual borong semua ikan dia. Owner tempat campsite ni dia minta air review lah. Jadi sini tempat nama dia Somerset kan. Jadi dia kata kemudahan sini memang lah bagi kita orang. Sebab aku dengan air sebelum-sebelum ni tak berani nak usik lah sini. Sebab kita tengok kan setiap hari ada orang sampai malam apa semua ni. Cumanya owner dia kata adalah package untuk apa tu nak mari camping sini. Boat siap dengan kawasan kemah, ada dapur, ada tempat makan, ada siap, ada package karaoke. Perasan tak malam tadi yang ada karaoke sini lah tempat dia. Transfer dapat kemah. Kalau dia nak masak sendiri dia boleh masak. Kalau dia nak suruh kita masak pun kita boleh masak untuk dia orang. Okey. Itu cerita dia. Okey, cantik. Okey. Mahal hok mana nak mari sini boleh kontak abang ni. Nanti aku letak nombor telefon dia dekat sini. Okey, mantap. Dia nak mari boleh mari dah sini. Memang tempat comel gila tempat ni sini ni. Boleh tengok ah. Alright, ni kira last part ni untuk camping je. Nak start kemah-kemah dah. Air pun memang untung paruk dia camping kali ni. Naik gigi jual. Semalam tokel kapek je. Ambil pada berdigi. Hari ni geng-geng scuba, tokel scuba sebenarnya kot. Jadi itulah. Ada benda dah kot. Kita start kemah ni. Dan slow-slow lah balik ke darat tu. Sambil tu trolling lah. Baik dah, kemah habis dah packing. Dia tinggal nak naik boat ni. Jadi dah ada benda dah kot dekat Pulau Bidung ni. Jadi awak naik belaka barang ni sekejap lagi. Then kita slow-slow balik ke darat sambil trolling. Jadi kalau ada hasil trolling ke darat sekejap lagi, aku update. Yes, beres. Barang pun penuh ni. Slow-slow ni naik ke darat. Nombor start kucuh ke kucuh.
balik. Trolling dalam kucuh. Tak tahu nampak tak ke basuh. Sekarang trolling dalam kucuh. Ni siapa kat adalah dengan muka kuala ni. Gulung lah, gulung. Lepas tu balik lah. Trolling tak kena ni. Alright gang, kita sampai darat dah. Tapi tadi on the way balik darat kita support dengan Cikgu Jeru. Dia duduk my area Batu Rusa tu. So kita buat closing tu lah. Barang banyak nak akak sekejap lagi. Kalau nak cerita pasal air, air lagi padu lah. Aku seko tu je semalam. Ada air tapi air hilang. Habis kena borong. Jadi untuk ni aku nak cerita apa benda pasal air tak mahu nak cakap sangat. Cumanya aku kata ni pengalaman pertama aku lah camping dengan air. Memang syok lah, padu, healing, nak apa semua dapat. Jadi itulah. Tapi on the way balik dia memang dalam kepala aku terletak aku memang kena join lah buat pondok dia ni. Tank hari ni aku potong tank. Ni jaga Jeru. Aku potong tank hari ni. Tak ada benda apa dah aku. Mungkin next trip kita buat candak je. InsyaAllah kita akan candak tengok atas fokus jugalah. Jadi setakat tu lah. Yang mana tengok video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa next video. Okay, Assalamualaikum, bye bye.